Saya tak pernah dapat nombor 2 pun kat sekolah rendah tu. Nombor 1. Nombor 1 semua. Sampai sekolah menengah pun. Memang ada banyak kisah. Saya membaca buku 1 library habis. Ini bisnes saya yang ke-27. Perniagaan yang ke-27. Bukan enak lah, dalam masa berapa tahun tu saya punya revenue jual kambing 20 juta setahun. Dengar macam best. Tapi macam mana boleh jatuh terciduk tu? So waktu tu jatuh sebab kita dapat tanah, kita dah invest, tapi akhirnya 500 hektar tu dan projek tu dia tak jadi sebab kita tak jangka ada masalah birokrasi yang menyekat kita untuk jayakan projek tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Wasril Aswad dalam podcast Borak Kerjaya yang dibawakan khas oleh YEG Academy #Belajar Terus Kerja. Hari ini dalam podcast kali ini memang istimewa. Kita bawakan kepada anda kisah seorang yang daripada bisnes jalanan sampailah bina empire jutaan ringgit. Tapi pastilah nampak macam best, macam senang je kan. Banyak jatuh bangunnya tu. Sampai ada yang terjerat sampai hutang berjuta-juta pun ada. Semua ni kita akan unload dalam podcast Borak Kerjaya supaya menjadi orang kata pengajaran untuk sesiapa saja nak masuk dunia perniagaan, dan juga kita nak dengar secara terus perspektif daripada seseorang survivor yang luar biasa lah bagi saya. Kita bawakan kepada anda Tuan Nordin BGM, Tuan Nordin Burgerman bersama dengan kita. Apa khabar Tuan Nordin? Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Baik Tuan Was. Tengok muka berseri-seri je, Masya Allah. Padahal masalah banyak tu, tapi muka senyum je. Senyum itu sedekah. Senyum itu sedekah. Dalam susah tu kena terus bersedekah. Okey, kita nak kenal lah dulu. Siapakah sosok Tuan Nordin? Siapakah Tuan Nordin ni yang boleh katalah sekarang ni dah mempunyai empire, ataupun sebenarnya dah banyak empire dah buat. Dah ada empire 1, empire 2, empire 3. Kita nak kenal dulu siapa sebenarnya Tuan Nordin ni. Background sikit. Silakan. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Tuan Was, YEG Academy invite saya kat podcast ni. Saya berbesar hati sangat. Terlebih dahulu saya mungkin perkenalkan diri saya. Nama penuh Nordin bin Mat. Nordin bin Mat. Selalunya orang panggil saya Nordin Mat je. Kadang-kadang orang panggil saya Mat je. Oh ya. Lain tu. Tapi okey je. So nama samaran pun banyak. Tapi sekarang ni orang panggil Nordin je lah. Nordin lah. Sekejap orang panggil Nordin Kambing, Nordin Burger, Nordin GTR. Sekarang Nordin BGM. Nordin BGM. Oh, banyak dia punya personal branding tu berubah-ubah. Berubah-ubah. Dan memang panjang juga lah cerita saya sebab umur saya dah 52 tahun. Jadi orang kata pengalaman berniaga ni pun dah hampir 30 tahun. 30 tahun. Dan saya dah buat mungkin dalam segi kalau kiraan tu kita ada ini bisnes saya yang ke-27. Perniagaan yang ke-27. Betul. Okey. Saya berasal daripada Pantai Remis Perak. Okey. Dulu kecil-kecil pergi ke laut. Bapak saya seorang nelayan. Dah punya isteri seorang. Alhamdulillah. Setakat ini. Dan anak berapa orang? Anak 4 orang. Anak 4 orang. Anak pun dah besar-besar. Semua jadi businessman ke? Tak juga. Dia orang ni minat bekerja dulu. Saya bagi dia orang kerja dulu. Cari pengalaman. Yang dah bekerja dah 2 orang. Seorang masih form 5 lah. Paling kecil form 5 lah. Ya, paling kecil form 5. So dari segi latar belakang saya bersekolah mula-mula sekolah rendah di Perak. Ada sekolah kebangsaan Panco Perak. Kemudian saya migrate. Saya berhijrah ke Sarawak. Ke Sarawak. Selama 5 tahun. Form 1 sampai form 5. Sebab apa? Sebab saya disponsor oleh Yayasan Sarawak. Waktu tu kita ada program integrasi nasional. And then lepas SPM baru saya masuk balik ke KL di Universiti Melaya. UM. Selama 6 tahun. 2 tahun asasi dan jurusan apa tu? Saya buat geologi, kaji bumi. Dan saya major dalam geologi dan saya grad dalam tahun 1997. Alhamdulillah. Lepas tu barulah saya
memulakan kerjaya saya. Tapi saya hanya bekerja setahun saja sebenarnya sebagai geologis. Tapi setahun pun di 3-4 tempat lah. Oh, okay. Sebab jiwa saya mungkin bukan jiwa bekerja lah. So tahun kedua tu lepas saya kahwin, saya dah mula bisnes. Itulah perjalanan dia yang sampai ke hari ni. Ada 27 bisnes dari construction. Construction tu bisnes juga? Ya, bisnes. Construction. Dan kita buat sampai livestock, dan agrotourism, dan barulah masuk ke burger. Tapi dalam tengah-tengah tu banyak benda saya buat. Okey. Itu yang sebenarnya kita nak tahu, sebab ni bukan satu bisnes, ini dah 27 bisnes punya kisah dan pengalaman. Pasti adalah dia punya jalan tu tak senang. Tapi kita nak, we have to be blunt here. Dalam 27 perniagaan ni, dia nak letakkan skop, sebab ada kata walaupun 27 bisnes, tapi kalau bisnes kecil-kecil je tak relevan lah kan. Okey, paling banyak revenue yang pernah dapat dalam mana-mana bisnes ni in general lah kan, berapa banyak sebulan? Revenue ni saya selalu ambil setahun lah. Okey, setahun. Setahun macam construction kita boleh buat 40 juta setahun. 40 juta setahun. Even total construction saya buat lebih 200 juta. Okey, kalau rekod dalam semua bisnes yang paling tinggi dalam semua bisnes ni mana satu? Dan berapa banyak? Sejuta? Setahun? Untuk mana bisnes dia? Untuk bisnes mana-mana. Ini kita nak ambil bukan mana-mana bisnes tapi skop bisnes tu sendiri yang dah dapat sales sampai paling tinggi berapa? Construction ni dia besar sebab dia projek kan. So macam saya pernah handle projek melebarkan Sungai Kelang. Daripada 50 juta, tapi end up projek tu jadi 87 juta. Itu construction. Itu construction. Dan I buat livestock. I jual kambing. Asalnya jual kambing belakang rumah je. 100 ekor je kat Pantai Kambing Perak tu. Tapi end up, bukan end up lah, dalam masa beberapa tahun tu saya punya revenue jual kambing 20 juta setahun. Sebab apa? Sebab dari segi bisnes ni dia tak kisah bermula sekecil mana. Tapi you kena fikir untuk scale dia. Nak scale up macam mana? Scale up dia macam mana supaya dia jadi besar. And then bila saya buat GTR Burger, dia jual burger tepi jalan je. Tapi dalam masa setahun kita boleh scale up jadi sampai 300 store. 300 store. Dari mereka mungkin ribu-ribu dah jadi sebulan aku nak cecah kat 2 juta sebulan. Okay. Tapi nak sustain tu yang isu dia. Nak sustain tu. So dia boleh berjaya. Dia dah okey, tapi at one time you akan langgar dinding. Okey. Kalau tak cukup ilmu tak cukup pengalaman, tak cukup guideline. So saya tak kata bisnes saya gagal. Memang dia gagal, memang dia langgar dinding, dia lingkup, dia banyak hutang. Tapi dia still dia bagi saya pengalaman yang cukup berharga untuk saya buat bisnes baru. Okay, jadi kita nak letak skop kat situ sebab Ali orang tahu perniagaan tu level dia based on revenue yang dia bawa, jenis perniagaan. Jadi terima kasih kita ucapkan kerana sudi berkongsi. Jadi kita nak mulakan daripada permulaan tu. Sejak buat bisnes ni, dalam 27 bisnes ni, bisnes mana yang buatkan Tuan Nordin mula dikenali atau mula diambil sebagai, ada yang ambil sebagai inspirasi dan sebagainya. Bisnes yang mana dan kenapa? Saya rasa saya buat projek construction tak ada orang kenal saya lah. Itu pun media sosial tak ada. Jadi kita buat kerja lah. Juta-juta tapi orang tak kenal lah. Dia mula orang kenal saya bila saya buat projek kambing lah. Projek kambing. Projek kambing ni sebab saya melihat projek kambing ni dia ada satu benda yang tak ramai orang buat. Tapi dalam masa yang sama keperluan kita sangat banyak. Dalam masa yang sama industri ni dia malap lah. Jadi saya ambil keputusan untuk membuat, kita panggil satu revolusi. Revolusi penternakan pada tahun 2006. Dan kebetulan waktu tu kita ada Perdana Menteri kita kan, arwah Pak Lah. Dan bila dia jadi PM, dia tekankan tentang penternakan. So saya dan tim ambil keputusan kita nak revolusikan bidang penternakan yang mana kita perlukan exposure yang besar. So bila exposure yang besar ni, orang nak kenal lah, kita kena bagi orang kenal lah. That's why waktu dulu daripada tahun 2006 tu sampai tahun 2016 saya boleh cakap selama 10 tahun kita memang all out dalam bidang penternakan. Baik, nak tanya Tuan, okay, orang dah mula kenal, dah kena ada exposure. Tapi persoalan dia macam
Tuan buat berniaga ni memang ada guru ke atau buat sendiri, langgar tembok baru belajar ke? Sebab penonton-penonton kita pelajar lepasan SPM, kalau boleh nak ilmu dari segi tenaga pengajar tu, adakah didorong, ada mentor ke tak ada, atau macam mana awal-awal tu? Sejujurnya dalam construction saya ada mentor lah. Ada orang guide saya. That's why projek boleh meletup. And then bila saya buat kambing, Sendiri buat, tapi saya ada orang macam saya daripada UM kan, so kita ada Profesor Ramli, dia memang dia pakar kambing, so dia banyak guide saya dari segi teknikal, tapi dari segi bisnes kambing tu saya just implement saya punya sikit knowledge dalam bidang construction kepada livestock, dan saya cari orang yang pandai lah. Dan saya ada partner saya, Dr. P. Azhar Zakaria ni, dia memang commercial web, jadi dia dari segi business plan, business model apa semua tu dia settingkan. So dia always kena ada. Tapi kadang-kadang ada guideline, ada ilmu, ada knowledge pun belum tentu boleh tak langgar dinding lagi. Oh ya? Belum tentu. So dia banyak berdasarkan kena kutip pengalaman juga. Okey. Jadi kalau tuan diberi pilihan lah, macam bergerak dengan ada mentor dengan bergerak sendiri, dua-dua akan dapat pengalaman. Jadi mana yang lebih, orang kata lebih elok lah untuk sebagai pemula? Sebab penonton kita semua para pelajar yang lepasan SPM ataupun orang yang nak mengubah hidup. Kalau tanya saya, it's a mandatory. Mandatory. Kena ada mentor, kena ada guru yang mengajar you business, yang bagi you guideline. Dia tak perlu cikgu, dia tak perlu lecturer, dia tak perlu businessman. Tapi dia perlu seseorang yang boleh guide you dari segi mungkin dia tak sama bisnes dengan you, kan? Mungkin dia tak sama ideologi dengan you, tapi dia mesti ada seseorang yang boleh bagi you panduan, boleh jawab pertanyaan you bila you. Even baru mula-mula saya bela kambing dulu kan, saya waktu tu kita construction lah, tapi bila kata setiap petang saya akan pergi satu kandang dekat Ulu Langat. Ada seorang Indonesia ni, saya masih ingat lagi, nama dia Dai. Dia bela, dia kerja jaga lembu kambing susu dekat Ulu Langat tu, yang dah bertahun-tahun. Jadi saya balik pejabat, saya kat KL, rumah saya kat Kajang. Saya selalu balik awal, saya akan singgah kandang ni, saya akan duduk dengan dia, sembang, nak tahu pengalaman dia, teknikal dan sebagainya. Untuk dia tak kisah siapa pun sebenarnya. Dia boleh jadi mentor you, boleh jadi you punya guru. Okay, bila sebut tentang tak kisah siapa ni kan, kita sekarang ni orang muda zaman sekarang ni, cikgu bersepah-sepah satu klik away je. Kita boleh belajar dapat ke cikgu daripada YouTube sahaja. Jadi cukup ke tak cukup ke? Okey, selepas ini anda jangan ke mana-mana. YEG Borak Kerjaya akan kembali selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa pun aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih start lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali. Anda sedang menyaksikan podcast Borak Kerjaya dan hari ini kita ada Tuan Nordin BGM. Baik, tadi Tuan Nordin dah cerita sedikit sebanyak tentang latar belakang sehingga 27 bisnes yang pernah dijalankan, masih dijalankan sehingga kini. Dengan orang kata revenue mencecah puluhan juta, dah sampai ratus juta dah.
Adalah. Ada juga? Untuk setahun tak lah. Untuk setahun tak? Kalau total tu adalah. Okey, dengar memang best. Kita dengar, juta-juta, construction dan sebagainya. Tapi adakah semudah itu? Kita nak tahu, kita nak belajar. Jadi normally kita dapat belajar dengan kegagalan tu, banyak kita belajar. Daripada kalau kita dapat, kita menang, kita dapat je. Tapi kalau gagal tu, itu yang kita betul-betul dapat. Dalam 27 bisnes yang berjalan, pernah berjalan, mana yang paling impactful, yang betul dia jatuh dia tu, sakit dia tu lain macam? Betul. Mustahil semua yang kita buat tu boleh berjaya kan. Dan tapi dia tak boleh jadi satu, orang kata, faktor ketakutan kepada orang untuk masuk bisnes ni. Kan? Dan juga kita nak alert lah siapa-siapa ataupun adik-adik kita kan, ibu bapa yang nak tengok anak-anak berjaya dalam bidang perniagaan ni, just always kena get ready dengan kegagalan. Kena get ready dengan kegagalan, sebab kita tak nak bila dia buat sesuatu, dia buat bisnes, and then bila dia gagal, dia terus read, back off, dan cepat trauma terus cepat mudah putus asa kan. Sedangkan sebenarnya setiap kegagalan tu dia kena jadi macam you punya stepping stone. Bila you gagal, you percayalah, saya dah gagal banyak kali kan, tapi saya rasa setiap kali saya gagal, saya ada satu darjat ataupun tangga yang lebih tinggi daripada yang sebelum tu. Sebab apa? Bila saya buat satu lagi bisnes, saya dah ada pengalaman gagal yang ni, at least saya dah buat, saya tahu apa yang salah saya, apa masalah saya. So kegagalan ni kadang-kadang mahal lah faktor dia. Kegagalan ni memang perit lah kita nak tempuh. 4 kali saya gagal, yang besar lah, yang kecil lagi banyak kan. Yang paling besar bagi Tuan Nordin mana? Paling besar? Paling besar pada saya bila saya jatuh di lepas saya buat livestock, saya buat ternakan, projek ternakan. Sebab yang tu kita dah establishkan company kita punya profile kita dah cukup kuat kan. Maksudnya kita dah buat dengan bersungguh-sungguh dalam livestock. Saya bagi tahu, saya boleh kata saya buat semua bidang livestock. Contoh, saya bela kambing. Saya waktu tu ada sampai 6 ladang. Okey. Bela kambing ni dia banyak jenis juga. Dia ada yang breeding, ada trading, ada importation, ada feedlot, ada susu, ada pedaging, banyak jenis kategori. Semua saya dah buat. Tak cukup dengan yang tu, saya buat PMC, Project Management Construction, buat untuk orang pula. Advice orang pula. Tak cukup dengan tu, saya bawa teknologi daripada Australia, Folder Solution. Try to nak establish, buat lagi agrotourism. And then I think revenue yang paling besar adalah importation waktu tu. Kita import kambing dengan biri-biri setahun 50,000, 60,000 ekor daripada Australia. Non-stop, maksudnya kita masuk dengan revenue yang tinggi. Dan orang kata kita jadi player tu besar untuk kambing waktu tu. Dengar macam best, tapi macam mana boleh jatuh terciduk tu? So waktu tu jatuh sebab yang pertamanya saya rasa business model lah. Business model kita tak mantap. Tak mantap. So dia belum betul-betul mantap, tapi kita expand macam-macam. In fact kita ada buat projek bela kambing. Cadangan kita nak buat 40,000 ekor di Perak. Kita dapat tanah, kita dah invest, tapi akhirnya 500 hektar tu, dan projek tu dia tak jadi sebab kita tak jangka ada masalah birokrasi yang menyekat kita untuk jayakan projek tu. And then bila kita dah terinvest kat sana berjuta, and then kita dah terbeli property pula, and then kita ada komitmen dengan tim yang besar pula, kat situlah yang jatuh. Saya rasa yang waktu tu saya ada hutang sampai 6 juta, termasuklah property, bank, supplier, investor dan sebagainya lah. So itu tahun 2017 sebenarnya. So dia punyalah terjatuh sampai dia terpalit dengan hutang tuan sendiri, terpalit dengan hutang 6 juta ringgit. Nak bunyi 6 juta ni kepada setengah orang tu mungkin besar, tapi pada setengah orang dia kecil. Tapi pada saya sangat besar. Sebab bila you dah terhutang 6 juta, and then you dah ada satu perniagaan, empayar bisnes yang besar waktu tu,
tiba-tiba you hilang segala-galanya. You hilang pendapatan, you hilang rumah, you hilang kereta, you hilang staff, sampai satu level sampai nak sembelih kambing dekat tempat projek kita tu pun. Saya ada buat satu projek kat MyFC pun. Selalunya kalau kerja-kerja ladang ni saya bagi orang lain buat lah. Kita management ni kan, kita boss kan. Tapi at one time saya macam tanya, siapa nak sembelih kambing? Kita dulu ada staff. Tukang sembelih. Takkan nak suruh budak Bangla sembelih kambing kekah. Jadi kita kata, partner saya cakap, you lah sembelih, you dah haji. Saya cakap, tak pernah sembelih kambing. Okay. Kan, kita dah berniaga berpuluh-puluh juta ni, tak buat kerja-kerja tu kan. Kita macam banyak benda lain yang kita kena uruskan. Jadi yang tu kita bagi, ada Pak Imam buat, ada itu buat. Sekarang dah tak ada. Jadi kena buat sembelih kambing. Saya cakap, saya ni sembelih ayam pun tak pernah. Teori saya tahulah. Okay. Kan? Tapi sembelih kambing saya tengok YouTube, baca ni kan. Nak tak nak saya kena sembelih jugalah. Bila orang datang beli, saya melayan orang beli kambing dekat kandang. So daripada top management dah buat kerja-kerja yang sebawah-bawah punya kerja. Dan ya sembelih kambing tak susah pun. You baca doa, putuskan dua urat dia matilah. Ataupun dia settle lah. Cuma first time you buat, ada orang ni tahu kan, kita sembelih akikah anak dia kan. Jadi kita cakap, saya pun dengan muka confidence sembelih kan. Lepas tu borak-borak kan dalam hati saya tengok kambing ni mati ke tak mati. First time kan? First time kan. Alhamdulillah selesai. Tapi mulai pada hari tu setiap hari saya sembelih kambing. Sampai kan saya macam ketagih sembelih kambing. Ya? Darah punya seronok. Bahaya kan. Tapi ya, memang saya buat kerja tu setiap hari pada tahun 2017 saya rasa. Itu dah lepas terpalit dengan hutang? Ya. Waktu tu tengah jatuh dan tengah naik balik. Jadi sumber inspirasi nak bangkit balik tu apa? Bila dah sembelih kambing lah, kira macam sembelih hutang lah. Ni hutang aku nak sembelih. Lebih kurang pernah. Betul lah Mas. Kan, macam bukanlah lepaskan geram kan, tapi inilah aku tengah usaha. Pagi-pagi yang lepas subuh saya dah pergi kandang. Sebab kita orang sembelih kambing setiap hari. Sebab kita ada buat satu restoran, kita jual kari kambing, daging kambing fresh, bakar kambing, sup kambing semua. Kita panggil good to go, Maeb Sedang. Itulah momen-momen yang saya rasa saya cukup struggle. Sebab dekat kepala hutang 5-6 juta. Dalam masa yang sama kena build up balik satu bisnes dengan tak ada modal. Saya buat petting zoo. Kalau pergi situ ada petting zoo. Oh ya? Sebab saya nak naikkan tempat tu tanah kosong je. So kita start dengan buat kambing. Lepas tu kita buat makan-makan tepi kandang kambing. Nak buat makan-makan pun saya tak ada modal. Dan saya tak ada kitchen, saya tak ada chef. Jadi saya buat apa tu? Saya buat konsep baru. Nak makan, masak sendiri. DIY konsep. Nampak macam estetik, tapi sebenarnya aku tak ada chef ni. Jadi orang nak datang kena booking dulu. Siapa nak datang? Kita lah ada 2 group. Saya prepare lah untuk 2. Ambil kambing perap, lepas tu buat mashed potato dengan kusu, senang je. Kan? Okay, siapa nak datang booking dulu. Ada 5 group, 5 set kita prepare. You masak sendiri. Kalau tak sedap jangan marah, sebab you yang masak. Bijak. Cuma saya tak boleh nak brain lah. Macam mana tuan dah memang tengah berat lah kepala kan, dengan hutang lagi, tapi at the same time nak kena maju ke depan. Apa yang orang kata pushing factor? Kadang orang bila dah tahu dia dah terjerat hutang begitu banyak, dia nak bergerak pun dah tepu dah. Tak tahu nak bergerak. Apa pushing factor nak bounce balik? Aku kena bounce balik. I think sebab kita dah ada family lah. Kita dah ada tanggungjawab. Anak tengah nak membesar. Takkanlah kita nak surrender. Saya boleh je declare bankrupt. 6 juta kot. Buat apa saya bayar? Tapi tak declare bankrupt Saya tak. Saya berjuang sampai supaya saya tak kena bankrupt. Alhamdulillah. Walaupun pergi court tu dah banyak kali. Dan saman dah banyak kali. Tapi saya berjuang. 6 juta tu sangat besar lah pada saya. Tapi saya berjuang dalam keadaan tu memang betul dia cakap. Bebanan dia tu, cuma waktu tu saya muda sikit lah. Umur saya baru 45 kan. Jadi masih bersemangat. Ataupun masih kuat. Kedekat saya boleh kerja daripada pagi sampai ke malam. Dan non-stop kita buat. Tapi dia punya struggle tu adalah setiap bulan you kena hunting. Setiap masa you kena hunting. Dengan hutang. Jadi cuma
benda yang kita buat adalah jangan berhenti ataupun always do busykan diri lah. Busykan diri dengan kerja, bukan busykan diri dengan media sosial. Media sosial saya busykan juga, tapi saya untuk buat bisnes. Jangan busykan diri dengan benda-benda lara kan. Kita do something. Saya rasa bantuan Allah tu sentiasa ada. Daripada tak ada apa-apa, daripada saya tak ada modal, saya boleh developkan kawasan tu 7 hektar kan, dengan kambingnya, dengan kafenya. Kafe boleh muat 400 orang besar. And then kita boleh buka petting zoo-nya, dan kita boleh buka dewan kahwinnya. Semua tu ada dalam. Jadi idea ni sebenarnya datang daripada mana? Daripada sebenarnya ni diinspirasi oleh aku kena settlekan hutang. Sebab idea-idea tuan semua macam saya tengok bernas, buat petting zoo lah, buat ini semua macam idea-idea buat duit. Jadi dia sebenarnya datang daripada mana? Datang daripada stres hutang ke, ataupun memang nak maju ke depan ke, nampak peluang duit merata-rata ke? Kalau tanya saya lah kan, kalau saya cakap seriap pula. Saya ni orang yang suka kreatif. Saya suka pemikiran kreatif. Dan dari dulu, daripada sekolah lagi, saya memang orang kreatif. Saya orang nampak je. Akan nampak tak mahu lah. Saya cakap satu benda lah yang mungkin orang tak tahu. Saya pun tak nak cerita benda ni. Kalau rasa tak sesuai, jangan masuk. You kenal Man Sansao? Macam mana dengar nama? Generasi muda mungkin tak kenal. You pernah dengar buku Gila-Gila? Okay. Saya baca buku Gila-Gila tu waktu saya sekolah rendah. Man Sansao ni dia suka bagi peribahasa ataupun falsafah hidup. Dia punya perkataan tu ataupun ayat-ayat dia tu, dia berbeza dengan orang lain tau. Dia kata kita ni kena berfikiran songsang kat Malaysia. Berfikiran songsang. Dia bagi contoh yang saya rasa you akan admit lah. Tak maaf kalau tak sesuai, jangan masuk. Dekat Malaysia, golongan-golongan ataupun pelajar-pelajar yang pandai, dia akan masuk ke, dulu ada science stream. Ya betul. Dia akan masuk ke bahagian teknikal, bahagian doktor, yang pandai. Sebab apa? Daripada dulu kita dikelaskan, dikategorikan pada orang yang pandai masuk kelas pandai. Saya pandai, saya selalu masuk kelas pandai. Saya tak pernah dapat nombor 2 pun dekat sekolah rendah dulu. Nombor 1 sampai sekolah menengah pun. Saya genius tau dulu. Saya boleh membaca tanpa pergi tadika, tanpa diajar. Cepat. Saya dah jadual, saya dah boleh baca buku budak-budak SPM. Saya genius waktu kecil lah. Tak besar, tak pandai sangat. Tapi bila kita masuk ke satu peringkat ijazah, dia akan kategorikan budak pandai masuk buat engineering, buat medik, kan? Yang kurang daripada sekolah lagi, dia akan masuk bahagian sastra, arts dan sebagainya. Tapi bila masuk kejaya, siapa yang paling berkuasa? Bahagian satu lagi ya, yang masuk PTD. PTD yang akan memerintah negara kita. Ya, ketua-ketua. Jadi yang teknikal ni, dia akan bekerja ataupun kadang-kadang kalau yang bagus macam Dr. Mahathir, dia doktor dan dia boleh jadi Perdana Menteri. Tapi rare species, rare macam tu. Kebanyakan kita yang profesional ni, saya dulu profesional geologi, saya orang sains. Tapi waktu saya sekolah dulu, saya masuk bidang kreatif. Saya masuk sastra. Saya memang membaca buku banyak. Memang ada banyak kisah. Saya membaca buku satu library habis. Saya suka membaca. Bila saya masuk sekolah menengah, saya masuk debat, pidato, puisi. Saya deklamator. Sampaikan cikgu saya paksa saya masuk kelas sains. Sebab saya pandai. Salah kategori kata. Salah kategori. Tapi saya rasa waktu tu saya cakap, pemikiran saya macam pemikiran Man Sansao. Saya nak jadi orang kreatif. Saya nak jadi orang yang bukan orang teknikal. Dan bila saya masuk dalam bidang kejaya, saya rasa pemikiran tu saya bawa sampai sekarang lah. Kita nak hidup kena kreatif. Jadi kalau songsang tu macam mana? Macam itu bukan tempat dia, tapi aku boleh hidup kat situ. Macam tu? Betul. Saya pergi duduk kat Sarawak seorang-seorang. Tapi lepas 3 bulan saya jadi lebih Sarawak daripada orang Sarawak. Boleh cakap Sarawak? Saya boleh cakap fluent Sarawak.
Okay. So bila kita duduk kat mana-mana environment, kita kena asimilasi dengan cepat. That's why bila saya nak divert construction, tiba-tiba nak jadi hero kambing. Daripada kambing tiba-tiba nak jadi hero burger. Street burger. Daripada street burger tiba-tiba saya nak jadi fast food burger. Saya tak ada masalah tu sebab saya boleh asimilasi dengan cepat. Hari ni saya tutup office, esok saya akan buka office baru. Dia kena cepat sebab kita ada pemikiran yang kreatif, dia akan membantu kita nak fikir macam-macam method. Even though yang satu perkataan yang saya gunakan, I think yang ni saya belajar dengan Dr. Azizal lah. Dia cakap, you masuk bidang apa pun, you jadilah juara industri. Champion the industry. Bukan you bukan champion sangat. Saya jual burger tepi jalan je. Orang dah jual berpuluh juta, berpuluh tahun dah. Tapi bila saya masuk je dalam GTA Burger, saya kena jadi champion dalam. Maksudnya kita nak naikkan nama kita, kita kena do something yang kreatif. Jadi macam itulah sebenarnya mindset. Mindset pemenang tu masuk bukan sekadar nak hidup, nak terapung, tapi at least nak ada aim nak jadi number one dalam industri tu. Betul. Jadi lepas ni kalau fast food punya rangkaian, lepas ni kena hati-hati sebab Nordin Burgerman is in your radar lah lepas ni. Okay, baik. Jadi tuan sebut tadi macam pemikiran kreatif, semua yang tuan belajar ni ambil diinspirasikan oleh pelukis buku komik gila-gila yang berfikiran susah. Tapi hasil kerja dia tu dah memberi inspirasi kepada perjalanan hidup tuan Nordin Burgerman. Jadi tak apa, itu sedikit sebanyak yang macam mana dan skill set yang Tuan Nordin ada sebenarnya. Rupanya dulu seorang genius. Yalah, belum dah terdika, dah boleh baca tau. Darjah 2 orang mengangkat-angkat lagi. Dan dengan skill set yang ada tu, dia adaptasikan dalam perniagaan. Jadi dia boleh adapt dengan cepat. Itu sebenarnya antara key penting nak jadi seorang businessman. Sebab ramai pelajar-pelajar ni keluar-keluar terus nak jadi instant businessman. Tengok kat YouTube sikit, tengok boleh berniaga, nak berniaga. Jadi sebenarnya dia berisi. Dia bukan sekadar orang nak buat, awak nak buat. Dia isinya pula sebenarnya kalau dengar balik tadi, bacanya banyak, library habis. Bayangkan rumah dia macam mana, pasti ada library-nya sendiri. Baik, itu sedikit sebanyak perkongsian macam mana skill set yang diperlukan. Tapi lepas ni kita nak go lagi deep lagi tentang cara pemikiran. Maksudnya strategy thinking itu macam mana, bila masalah tu datang macam mana nak settle menggunakan skill set yang sedia ada. Jangan ke mana-mana. Kepada para businessman, Borak Kerja akan kembali selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni. Untuk adik-adik lepasan SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih start lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali anda menyaksikan podcast Borak Kerjaya. Kerjaya yang kita highlightkan pada episod kali ini adalah perniagaan. Ini kalau kita tengok sekarang ni, dengan adanya gig ekonomi, semua orang nak jadi orang kata their own boss. Tapi bila kita dengar orang kata pengalaman orang yang dah berniaga lama dekat 30 tahun, dah ada 27 perniagaan yang berbeza-beza. Jadi harap dia ada banyak nilai-nilai dapatan untuk orang muda baru nak mulakan perniagaan ataupun peniaga yang dah tengah tempuh dinding sekarang ni. Anda dapatkan pengalaman daripada seseorang yang dah berapa banyak dinding dah dia rempuh dan masih ada lagi dinding yang tersedia. Dengan cara apa?
apa strategi yang diguna pakai dan apa visi tadi tu? Macam tadi kita tengok Tuan Nordin ada sebut kalau masuk mana-mana industri, try nak beat the first yang ada dalam industri. Okay, itu satu capaian yang tinggi lah. Tapi dari segi strategi tu macam mana? Macam kita tengok Tuan Nordin dah macam-macam branding dah nama. Nordin Kambing, Nordin GTR, Nordin Livestock, ni pula Nordin BGM, Nordin Burgerman. Jadi macam dari segi penjenamaan tu macam mana? Memang secara strategik ke ataupun saja nak okey sekarang aku kat fasa Burgerman ke? Apa indication jenama tu? Dari segi jenama ni pada saya sangat penting lah. Yang kita panggil, kita ni tak ada kata, tak ada aset. Jadi yang ada kat kita diri kita. So kita jual lah diri kita. So itulah aset. Itulah aset kita. Cuma nak tukar sebab bila dalam zaman media sosial ni, personal branding ni dia jadi satu kewajipan dah lah untuk founder-founder yang nak tonjol ke depan lah. Ada founder yang tak perlu ke depan. Dia ada kelebihan dia mungkin ada orang yang boleh tonjolkan di depan. Jadi macam saya nampak saya tak ada cara, walaupun dilanda kontroversi, saya terus ke depan dan saya semakin memahirkan diri saya lah dengan media sosial ni. Dari segi nama tu of course lah, kita nak bawa brand kita, kita mesti bawa sentiasa kedepankan brand kita. Cuma tadi bila Was cakap untuk adik-adik kita yang baru nak menceburkan diri dalam perniagaan ni, grade terus nak berniaga ni, saya sendiri kalau saya boleh berpatah balik, saya rasa kalau saya muda-muda dulu, saya nak pergi kerja dengan orang dulu. Kenapa? Sebab saya rasa saya lebih baik merisikokan duit bos daripada merisikokan saya punya nama, hutang saya, ni kan, liability saya. Jadi kalau you pergi, banyak majikan ataupun founder-founder ni memang mencari tenaga kerja. Sekarang ni isu dia nak cari tenaga kerja yang susah. Jadi tak kisah you bermula kat mana. Katalah you minat bahagian apa, you minat bahagian peternakan kata, you pergi je kerja dekat kandang kambing, tak kisah jawatan apa pun kan. Sebab kalau you nak asah skill you business, you asah lah skill you dekat tempat orang. Belajar jual kambing macam mana, belajar sembelih kambing kat situ, belajar proses tinja kambing kat situ, belajar masak kambing kat situ, belajar golek kambing kat situ. Semua you belajar kat tempat orang. Tapi key point dia sebenarnya nak mengasah skill, nak mengasah ilmu. Permasalahan pula untuk generasi sekarang ni, semua benda terlalu shortcut. Dia nampak terus famous, dia nampak terus kaya, dan dia terus nak ke situ tanpa harungi hikuk-pikuk tu. Jadi macam mana boleh tak kalau macam tu? Nak shortcut terus? Tak boleh. Saya nak terus 100 juta, saya nak terus famous. Kita selalu dikaburi lah dengan influencer punya cerita kan. Tapi I think you dah cukup masak lah tengok cerita di sebalik hidup dia orang pula. Mana yang tunjuk bahagia, rupanya hancur kat belakang. Mana yang tunjuk kaya, rupanya banyak berlakon je. Jadi nak jadi influencer ni tak salah. Saya cakap betul-betul bagus jadi influencer. Tapi biarlah influencer berilmu macam Carol Raming. Macam mana dia boleh naikkan dia punya bisnes dengan ilmu dan juga pengalaman dia. Bukan calang-calang belajar kat US kot. Tapi dia jadi influencer dan berniaga. Tengok kedapatan dia macam mana. Memang susah nak tiru dia pun, tapi at least you cari contoh influencer yang knowledgeable dan orang kata behave lah dalam membuat konten dan sebagainya. Betul dunia sekarang orang senang nak masuk berniaga. Siapa-siapa boleh berniaga dengan beg kuning je, dengan Shopee je boleh, semua boleh masuk. Dan itu belum berniaga lagi. Berniaga tu apa? Berniaga tu you kena handle A to Z. Contoh? Daripada awal raw material you punya, ataupun orang punya, tapi you beli, you jual. Tapi sekarang ni you hanya menjual barang dekat platform. Dan pada saya lah promote promote, jadi affiliate. Itu you jadi content creator, you jadi peniaga affiliate. Kalau then the next level adalah yang paling saya takut bila dia dah masuk jadi founder. So dia confident boleh jual barang dekat TikTok, dekat Shopee,
and then dia rasa dia dah boleh buat produk sendiri. Dan bila you start buat produk sendiri, you start berniaga. Tapi kalau you belum ada betul-betul knowledge pasal bisnes, you yang tahu jual saja, itu masalah. Jadi sebab dia bukan pasal jual saja bisnes ni. Dia okey, apa strategi unik yang kena ada lah mindset sebelum nak jadi founder? You kerja dengan founder. Tapi bukan setakat affiliate. You kena tahu semualah. Tahu dia punya produk, macam mana kira cost, macam mana kira profit, macam mana kira overhead. Belajar dengan founder lah. Kalau betul-betul nak jadi influencer. Kalau setakat you pandai menjual, and then tiba-tiba nak buat produk, you cakap brand new dah cukup kuat, you dah boleh jual. Ni banyak kesilapan saya tengok. Adik-adik kita yang nak terjun dalam dunia bisnes ni, dia semata-mata pasal boleh menjual dekat online. Okey, maksudnya dari segi skill, kalau sekadar boleh promote tu sebenarnya itu sepihan kecil. Banyak lagi sepihan nak jadi berjaya tu. Tapi kita tengok kalau founder ni, dia title pun besar. Kalau kau kerja apa, aku founder sekian-sekian. Tapi berbaloi tak seseorang tu jadi founder? Bila founder duduk sebelah saya ni, dah pegang hutang 6 juta, dah macam revenue juta-juta, tapi still masih lagi mencari jalan. Jadi berbaloi tak seseorang tu nak jadi founder sebenarnya? Pada saya berbaloi kalau you dah ada cukup ilmu lah. That's why saya cakap senang je. Pergi je kerja dengan founder. Duduklah 4-5 tahun dengan dia. Dan kalau you bagus, you rajin, sila air bulan dia jadikan you partner. Dia bagi you produk, dia develop you kalau you betul-betul bagus. Jadi tapi orang tak sabar, masuk terus nak naik, tak boleh lah. Dia kena start daripada bawah tu. Kalau founder ni you pergi jumpa dia orang, mesti dia orang welcome you. Datanglah kerja dengan saya. Jadi apa? Oh, you pandai buat live, okey, buat live. Lepas tu you belajarlah. Macam mana dia kira cost, macam mana dia cover overhead, macam mana dia buat marketing. Dia marketing ni bukan semata-mata online saja. Banyak sangat channel-channel marketing yang kita kena buat untuk ni. Sebab sekarang kita tengok bila platform-platform ni mula mengenakan percentage yang tinggi, ramai orang terciduk. Betul. Saya pernah jumpa seorang influencer datang, nangis-nangis je. Dia kata saya sale bulan ni 18,000, saya dapat RM600 je. Produk sendiri dapat RM600 je. Sebab platform tu punya. Sebab platform ni dia orang nak berniaga. Kena faham. Mungkin ramai orang tak tahu, tapi betul tak Was? Berapa bisnes TikTok Shop di Malaysia tahun lepas sebulan? Dia punya revenue sebulan tak pasti 1 bilion daripada Malaysia je. Malaysia saja. Berapa revenue TikTok Shop di Malaysia tahun ini? 2 bilion. Berapa target dia untuk dapat revenue tahun depan? 4 bilion. 3 bilion sebulan. Dan saya tanya you balik, berapa revenue Maiden supermarket seluruh Malaysia setahun? Tak pasti. 3.5 bilion Maiden setahun. TikTok Shop dia nak buat 2 bilion 3 bilion sebulan. Jadi Maiden pakai berapa ramai pekerja? Ramai. TikTok Shop ada berapa kedai? Banyak. Tak ada kedai ni. Tak ada. Ya, kedai orang lain yang buka kedai. Jadi dia mempergunakan kita untuk dia buat bisnes. Berapa persen dia ambil dekat beg kuning? Banyak. 20%. Apa yang dia provide? Platform Saja. tak. Dan marketing sikit. Sangat banyak. Saya baru ni saya pergi TikTok HQ. Data-data yang saya bagi tahu you ni yang tak ada kat luar. Saya hanya dengar dekat HQ. Tapi nak kata rahsia, dah ada orang bagi tahu kita cerita lah kan. Tapi itu realitinya, bisnes online sangat-sangat besar dekat Malaysia. Dia buat 2 bilion, Shopee buat 2.6 bilion sebulan. Tapi TikTok Shop baru 3 tahun 4 tahun. Shopee dah 9 tahun 10 tahun. Jadi dia akan potong Shopee at anytime next year. So nak cerita bagi betul, memang bisnes dekat online ni sangat besar. Tapi kena tahu juga, persaingan kita bukan antara kita saja. Persaingan kita daripada peniaga-peniaga daripada tanah besar. Dia orang bukan setakat hantar barang, dia hantar orang sekali buat sale, buka warehouse kat sini. Macam mana you nak fight dengan dia? Dengan dia ambil sendiri percentage. Warehouse tu mungkin TikTok punya, kita tak tahu. So persaingan dia tak senang. Jadi bukan dengan hanya pandai menjual kita boleh fight dengan dia. Sangat banyak benda-benda yang kena belajar.
saya kenal beberapa founder yang berniaga dia 100% dekat TikTok. 100%. Saya bagi tahu satu benda. Dia non-stop belajar. Belajar tentang Semua ilmu. Belajar TikTok, belajar Shopee, belajar HR, belajar leadership. Semua benda dia belajar non-stop. Padahal dia jual online dia. Itu nak cakap. Walaupun you nak berniaga dalam online, dia bukan semata-mata menjual saja. Dia kena penuh dengan ilmu di dada. Macam mana nak dapat ilmu tu? Belajar dekat college. Selalu orang cakap, kenapa belajar banyak-banyak? Esok kerja dekat live je, ataupun esok buat bisnes lain. Macam saya sendiri, saya cakap awal-awal tadi kan, saya dulu geologis. Kerja saya ni cari emas, cari petroleum. Kenapa saya boleh buat bisnes lain? Construction, jual burger. Banyak lagi sebenarnya, ada 26, 27. Ini pun saya ambil daripada falsafah orang lama-lama dulu. Dia cakap, kita belajar, learn how to learn. Belajar cara nak belajar. pun kena ada cara kan nak belajar. Jadi bila dekat universiti kita belajar ni, actually kita belajar, katalah kita belajar kimia. Kita belajar betul-betul dia nak ambil exam. Kita belajar macam mana nak jawab exam. Kan? Tapi bila kita keluar, yang kita belajar chemical tu, mungkin kita rasa tak ada kena-mena. Tapi skill kita tu, skill belajar, cara belajar. Jadi kita jumpa apa-apa bidang pun, skill belajar tu kita dapat waktu akademi, waktu universiti. Itu saya panggil belajar cara nak belajar. Jadi you jumpa bidang apa pun, you boleh belajar. Sekejap je you dah boleh pandai. Jadi ini sebenarnya nasihat daripada seorang genius tau. Actual genius. Jadi baru saya tahu sebenarnya, saya dah dapat tangkap sikit lah macam mana tuan boleh maintain sehingga 27 bisnes, revenue punya banyak, dan walaupun hampir tercedok pun tak tercedok. Sebenarnya yang menjadi pembantu, penyokong, penguat adalah constantly selalu belajar. Maksudnya ilmu tu sedikit sebanyak merupakan penyelamat kepada Tuan Nordin. Bukan sedikit sebanyak lah. Memang totally Sepenuhnya. Sepenuhnya. Sampai sekarang saya non-stop belajar. Bulan depan saya plan nak masuk bidang training. Trainer HRDF, under HRDF. Saya nak belajar cara macam mana nak train orang, sebab saya nak expand business Burgerman ni, so kita kena ada that skill. Dan orang kata kalau dah kaya, buat apa nak belajar? Kalau saya belum kaya. Revenue ratus-ratus juta pun consider belum kaya. Sebab saya collapse. Okay. Saya collapse 3-4 kali. Kalau saya kaya mungkin saya tak duduk kat sini lah sekarang. Oh, dah lepak. Mungkin saya dah lepak-lepak kat luar negara dah kan. Sebab tapi saya tak pernah malu cakap saya gagal. Saya dah 4 kali gagal. Tapi saya juga rasa bangga sebab semua kegagalan tu saya kutip jadi pengalaman untuk saya convincekan orang melabur dengan saya. Bukan melabur sikit cepat kaya. Macam saya always declare Burgerman adalah ada funder dia. Waktu saya jatuh dalam GTA Burger, saya cari funder. Siapa yang boleh fund saya untuk buka restoran pula. Tengah jatuh ni, tengah rugi ni. Tapi saya boleh convincekan orang untuk invest dengan saya, bukan sikit, banyak, berjuta, dan ada plan untuk expand yang sangat besar. Jadi saya nampak kat sini sebenarnya produk sebenar dia bukanlah pada perniagaan tu, bukanlah pada modul tu, tapi kepada orang tu. Dan juga kalau untuk tuan, sebenarnya is satu profil yang hebat lah. Jatuh kat sini naik balik. Maksudnya ini seorang memang fighter. Fun aku terjamin lah kalau dengan dia. Maksudnya sebab dia takkan give up. Dia akan terus buat. Ditambah pula dengan mementingkan ilmu, sentiasa belajar. Lepas ni ada training lagi. Jadi insyaAllah selamat kalau nak fun bersama dengan Tuan Nordin. Dan dia takkan collapse lah insyaAllah. Selagi mana ada tenaga, ada kudrat, dan terus pemikiran mentaliti terus nak belajar. Dia tak sabar nak, kalau Tuan buat talk nanti ke buat training ke kan. InsyaAllah banyak sebenarnya pembelajaran kita boleh dapat daripada orang yang tukang buat. Ini bukan belajar teori saja, ini memang dah lalu, dan saya rasa boleh mengajarlah anda-anda. Baik, ini baru orang kata strategi yang macam mana kita nak survive, apa yang diperlukan, tools diperlukan dalam perniagaan. Lepas ni kita dah nak sampai ke penghujung rancangan. Kita nak dapatkan sikit lagi bekalan untuk para penonton kita. Jangan ke mana-mana, podcast Borak Kerja akan kembali selepas ini. Ramai sebenarnya adik-adik kita lepasan SPM masih lagi duk fikir apa yang diorang nak ambil lepas habis SPM ni.
Untuk adik-adik lepas SPM, jangan risau, kami ada menyediakan diploma in electric untuk adik-adik. Macam mana nak mohon, walaupun adik-adik belum lagi dapat result SPM, boleh saja menggunakan result trial adik-adik. Mohon sekarang sebelum terlambat. Link di profil kami, okey? SPM dah habis. Nak sambung belajar apa Aku minat apa pun aku tak pasti. Awak yang tengah tengok video ni, jangan risau sebab YEG Academy menawarkan program-program diploma yang menarik untuk awak sambung belajar. Macam mana nak apply? Boleh tekan saja link dekat profil kami sekarang. Ush, baik. Aku daftar sekarang lah. Scroll social media, tengok kawan-kawan semua dah sambung belajar, dah kerja dah. Korang masih start lagi, tak tahu nak buat apa lepas SPM. Janganlah tunggu jawapan daripada langit. Alang-alang video ni dah lalu dekat FYP korang. YEG Academy menawarkan program diploma untuk korang sambung belajar ataupun korang boleh pilih short courses yang kami tawarkan. Intake dah jalan dah ni. Boleh daftar sekarang sebelum terlambat. Baik, selamat kembali ke podcast Borak Kerjaya. Kepada bakal-bakal ahli peniaga, tak kira lah nak buat dropship ke, nak buat affiliate ke, nak promote ke, saya harap anda dapat sesuatu sebelum nak mulakan. Maksudnya kita kena lengkapkan diri dulu sebelum nak mula. Ini tak pakai apa-apa atau nak pergi perang. Sekejap je, baru depan-depan tu dah king off dah. Jangan macam tu. Kita pergi buat sesuatu tindakan dengan ilmu. Baik, sekarang ni kita nak tanyalah terus terang pada Tuan Nordin kan, macam tentang nak bina empire. Adakah Tuan Nordin sedang cuba untuk bina empire? Sebab kalau ikutkan 4 kali gagal, 4 empire dah runtuh kat situ. Tapi nak bina lagi. Dan ramai orang baru nak bina empire. Apa maksud empire bagi Tuan Nordin? Betul, memang semua usahawan pun, semua businessman pun dia mesti ada hasrat untuk membina empire. Sebab kata mentor saya, kalau tak ada mentaliti nak besarkan bisnes, tak payah bisnes lah. Kau sekadar nak buat duit macam tu je. Kalau setakat masuk tu buat hobi je lah. Hobi. Tapi kalau you betul-betul serius dalam bisnes, memang you akan ada impian nak bina empire you. Tapi of course bunyi empire ni besar lah. Dan saya rasa saya masuk dalam semua bidang tu, saya always ada set target yang besar lah. Kan kita nak jadi juara industri, so kita akan set target yang besar. Tapi dia punya blueprint dia tu besar lah. Dia ada step by step. Kita tengoklah kita boleh berjaya sampai step yang ke berapa. Okay. Jadi tak semestinya berjaya kan, sebab saya cakap saya dah beberapa kali sampai satu level kita jatuh, tapi kita buat bisnes lain pula dan kita explore juga untuk buat empire. Okay, empire ni maksud dia apa kan? Empire ni maksudnya dia dah duit rolling sendiri ke, ataupun dia dah dapat revenue cukup banyak ke? Apa makna empire bagi seorang perniagaan? Empire peniaga? Pada saya lah, you ada satu bisnes yang kalau you tak ada pun dia boleh berjalan, sustainable. Dan kalau you dah meninggal pun benda tu boleh berjalan juga. So itu makna empire dalam perniagaan. Okay. Makna sukses pula, ni subjektif tau. Bagi orang, setengah orang dia hantar mak pergi haji, sukses. Ada orang buat masjid, sukses. Beli rumah, sukses. Sukses bagi seorang peniaga veteran yang otai, Tuan Nordin, apa makna sukses? Kalau kepada saya lah, sukses tu bila bisnes tu you tak payah jaga pun dia dah boleh run. Itu dari segi bisnes? Dari segi bisnes maksudnya, of course lah dia boleh bagi pendapatan yang ikut kita punya capacity lah, kan, berapa target kita sebulan, setahun. Tapi dia sukses bila dia dah boleh run tanpa you jaga lah. You tak payah letak anak you pun tak apa, you letak orang lain pun tak apa, dia dah boleh run lah. Itu sukses dalam bisnes, dalam pemahaman saya lah. Okey, dah sebut tentang dia run sendiri autopilot ni, saya tinggal AI pula. Tak pakai AI ke? Kan senang, tak fikir-fikir. Saya memang sedang explore AI betul-betul sekarang. Sebab bila saya dah tengok keupayaan AI, explore sekarang you pernah dengar agentic? Tak. AI. Sekarang kita dalam fasa agentic AI. Agentic AI. Sekarang you mungkin baru dengar AI. Macam mana nak guna ChatGPT, Gemini apa semua tu. Tapi sebenarnya
2025 AI dah berubah jadi agentic AI. So dia dah jadi boleh bagi servis kepada Dia dah boleh kita bagi KPI kat dia. Untuk dia fikir nak bagi result kat kita. Uish. 2025 dan 2030 dia pernah dengar ASI pula. Tak. Nama dia adalah Super Intelligent AI. Dia bukan setakat boleh fikir untuk kita, dia boleh hidupkan diri dia sendiri. Oh. Itu ASI akan berlaku pada tahun 2030. So kalau generasi yang baru ni, even saya tanya anak saya belajar IT. Apa yang you tahu pasal AI? Dia hanya tahu apa yang dia baca dan dia tak explore AI betul-betul lagi. Sebenarnya AI ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi saya rasa semua orang patut explore habis-habisan AI ni supaya tak ketinggalan dan juga tak kita ni dijajah oleh robot. Okey, sebut saja dijajah oleh robot, tapi macam dalam perniagaan adakah kita ni sebenarnya kalau tengok dah dijajah dari segi ekonomi? Bila tuan sebut tadi tentang TikTok, sebut tadi tentang kalau kita nak mamak pun merata-rata, penjajahan ekonomi berlaku tak di Malaysia pada ketika ini? Sejujurnya kalau nampak, kalau saya memang penganalisa lah, saya suka menganalisa bisnes setiap sektor. Saya rasa kita dah hampir sampai berapa persen? Satu ni dah lebih 50% lah sebenarnya. Okay. Penjajahan ekonomi itu berlaku dekat negara kita tanpa kita sedar. Dari tepi jalan, dari kedai runcit, dari farmasi, dari klinik, sampailah ke multi level company itu memang dia orang punya dah lah. Kan? Tapi yang duduk depan mata kita ni pun sikit demi sedikit bukan orang kita yang meniaga. Tapi kalau benda tu menyenangkan, apa salahnya? Ada tak sebarang implikasi kalau kita Melayu ni tak push back dalam benda tu? Saya rasa implikasi paling besar adalah duit tu tak stay kat Malaysia. Bila dia untung, dia tak akan simpan kat Malaysia, dia akan bawa keluar. Jadi kalau semua orang dah meniaga, berapa persen dah orang dah meniaga kat Malaysia tu? Memang kalau yang bayar cukai tu Alhamdulillah. Kalau company-company yang multi-level, multinational company kan, okey lah dia bayar cukai kat sini. Itu pun saya rasa kalau company US dia bayar kat sana kan. Kan? Tapi kalau yang tak bayar cukai, tak bayar tax, tak bayar lesen, tak bayar SST, tak bayar semua ni, dan duit tu mengalir keluar negara. Negara kita mundur lah nanti. Kurang rolling capital. Negara mundur satu hal. Orang kita nak meniaga apa? Semua segmen sekarang semakin dikuasai oleh orang. Orang kita nak meniaga apa? Dan orang kita nak makan boleh makan murah, tapi bukan daripada kita. Kalau dia orang dah kontrol sumber, kalau dia orang dah boleh kontrol, saya ni nasib baik saya tak boleh sebut jenama macam kan. Jadi saya tak elok sebut. Tapi saya rasa saya just harap lah generasi sekarang, generasi yang akan depan support lah jenama-jenama lokal yang muncul ni. Walaupun dia orang baru ada kelemahan banyak, ada kekurangan, harga dia mungkin sedikit mahal, tolonglah support. Sebab kalau dia orang melingkup, siapa yang nak meniaga lagi? Kalau yang ada ni pun melingkup, siapa yang nak meniaga lagi? Semua pakat give up, semua belajar jadi affiliate, semua belajar jual barang daripada sana. Betul, kerja dengan platform tersebut in a way lah. Okay, sebenarnya kenapa saya tanya soalan tu, sebab ini mungkin menjadi saranan kepada orang-orang muda tu untuk kenapa perlu meniaga, bukan sekadar nak dapat duit, tapi ialah perjuangan bangsa, perjuangan negara yang patut pun, dia bukan nak menakut-nakutkan. Susah meniaga ni, memang tak senang, apa pun tak senang, tapi dengan mentoring, dengan belajar daripada pengalaman orang lain, sebenarnya boleh berjaya lah orang muda. Sangat boleh. Saya selalu ambil contoh kat Singapura. Singapura ni tak ada resources pun, tak ada bahan mentah pun, dan diorang pun tak ada yang nak bekerja yang generasi kita memang susah nak bekerja bahagian 3 ni, D ni kan. 3D tu apa? Dirty, dangerous kan. Satu lagi apa? Dancing banyak geng-geng TikTok. Saya tahu sebut 3D je. Okay, tapi diorang explore bisnes-bisnes yang tak perlu diorang turun ke bawah pun. Tapi diorang explore dengan bersungguh-sungguh sampai jadi kuasa ekonomi. Itulah kalau kita, saya anak saya pun saya boleh janganlah kerja 3D. Kalau anak saya pun, alhamdulillah lah saya boleh bagi dia orang pendidikan supaya dia orang tak kerja 3D. Tapi dalam masa yang sama, saya pun tak nak dia kerja dengan saya. Kau kerja dengan orang dulu, kau ambil experience dengan orang dulu.
Sampai you betul-betul berkualiti, train dengan bapak dia pula. Okey, so ini nasihat diberikan kepada anak sendiri. Okey, kalau nasihat nak diberikan kepada anak muda, apa dia? Anak muda di luar sana yang ada minat tapi tak ada direction lagi. Jangan terburu-buru nak bekerja sangat, ataupun nak berniaga sangat. Mulakan dengan bekerja dengan orang dulu. Cari founder yang bagus. Kalau you minat bahagian sales, kata, cari mana founder yang banyak buat sales. Dia sangat nak you datang kat dia. Dan you duduk dengan dia, belajar semua angle, tahan semua dugaan. Kan? Kena marah macam mana pun tahan. Kan? Sebab apa? Sebab benda tu semua akan bagi you ilmu, pengalaman yang susah nak jumpa. Tapi kalau you terus je jump buat bisnes dengan menggunakan modal sendiri ke, modal mak bapak ke, apa jaminan you boleh sukses? Saya berani cakap lah, susah nak sukses kecuali you betul-betul luck, ada orang guide you. Sebab walaupun kita nampak benda tu on paper cantik je berniaga ni kan, modal sekian, untung sekian, besar untung On paper lah. on paper. Tapi hakikatnya you kena gain the pengalaman untuk jaga orang macam mana, jaga team macam mana, leadership kita macam mana, HR kita, finance kita, account kita. Banyak sangat nak kena belajar. So you ambil lah kesempatan bekerja dulu dengan orang. Lepas you grad mana-mana, tak kisah institusi mana-mana, belajar dan cari pengalaman sebelum mulakan perniagaan. Jadi itulah sebenarnya shortcut. Orang lain yang tanggung risiko, kita dapat ilmu. Kalau tidak, tak adalah kita ambil risiko, kita ambil ilmu, tu rugi tu banyak. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Nordin memberikan orang kata tips-tips berguna untuk anak muda, lagi-lagi yang minat dalam dunia perniagaan. Boleh buat, but do it right. Antaranya anda boleh dapati di YEG Academy. Kita sediakan, kita memberikan khidmat strategik untuk anda nak dapatkan direction anda macam mana, dan juga ada kursus-kursus yang anda boleh pilih. Ini sebenarnya belajar terus kerja. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke www.yegmy.com, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada episod akan datang. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Nordin. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, saya Wasril Aswad, belajar terus kerja.